Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Intan Tasnim binti Razali, wartawan TVPSS Semutiara SMK Datuk Haji Hasanah. Pada hari ini, saya akan membawakan dokumentasi tentang teknologi sekolah kami berfaksikan tema Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Jom bersama saya kita saksikan program tersebut. Ilmu ialah cahaya yang memerangi kehidupan. Dari hati yang ikhlas menuntutnya, lahirlah generasi yang berfikiran luas, berakhlak tinggi dan berdaya saing. Namun hari ini, dunia berubah dengan pantas. Teknologi bukan lagi pilihan tetapi keperluan. Lihatlah bagaimana pembelajaran kini menjadi lebih interaktif melalui permainan seperti Minecraft. Murid bukan sekadar bermain tetapi membina dunia, mengasah kreativiti dan menyelesaikan masalah secara kritis. Melalui teknologi penghasilan video, murid mampu menjadi pencipta kandungan, menyampaikan idea, berkongsi ilmu dan menzahirkan kreativiti tanpa batas. Kembali lagi kita ke perpustakaan SMK Datuk Haji Hasanah. Saya bersama Cikgu Intan untuk bertanya sedikit soalan. Baiklah, terima kasih Arisa untuk soalan yang ditujukan. Pada pandangan cikgu, robotik memberi kesan yang sangat besar dalam bidang pendidikan, di mana robotik bukanlah sebagai hanya alat teknologi tetapi sebagai satu medium pembelajaran yang sangat lebih hidup dan bermakna. Di mana yang pertama sekali, robotik membantu meningkatkan kemahiran berfikir arus tinggi pelajar. Contohnya apabila pelajar memprogram robot, pelajar dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang semestinya akan timbul sewaktu proses tersebut. Dan yang kedua adalah robotik menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif berbanding kaedah konvensional. Berbanding kaedah tradisional lah. Di mana apabila kita melibatkan penggunaan robot, semestinya kita akan memberikan satu peluang dan pengalaman kepada pelajar untuk menceburi aktiviti yang melibatkan hands-on. Pelajar tu boleh merasai sendiri pengalaman tersebut. Okey, seterusnya selain itu, robotik juga memupuk kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi dan kemahiran penyelesaian masalah. Biasanya aktiviti robotik akan melibatkan pelajar untuk berkongsi idea, bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Okey, selain itu juga bagi pendapat cikgu, robotik adalah salah satu wadah yang dapat menyediakan pelajar ke arah masa depan yang berteraskan teknologi. Selari dengan era revolusi industri 4.0. Kemahiran dalam bidang automasi dan teknologi amat penting. Pendedahan awam melalui robotik membantu pelajar lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan luar yang lebih mencabar. Kesimpulannya, bagi pendapat cikgu, robotik bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran tetapi membentuk pelajar yang lebih kreatif, inovatif dan bersedia untuk menghadapi masa depan yang mencabar dan membentuk pelajar untuk dapat bersaing secara sama rata dengan dunia-dunia yang membangun secara globalisasi. Terima kasih.